Kalau setakat nak nasihat saya suruh berhati-hati tu, lebih baik saya balik kampung, saya tanam sayur. Ramai orang duk tanya saya, kes apa yang saya kena yang sampai saya pergi merayu di Mahkamah Rayuan. Okey, hari ini saya nak terangkan yang mana pada 2021 tu saya telah dituduh di Mahkamah Kajang di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Yang mana saya telah mengangkat satu isu rakyat, pegawai penyiasat tak jumpa pengadu. Saya buatlah video tu. Kemudian saya dituduh di mahkamah dan saya dijatuh hukum bersalah. Dikenakan denda RM20,000. Kemudian saya merayu pula di Mahkamah Tinggi. Di Mahkamah Tinggi pun saya tetap disabitkan kesalahan. Selepas itu saya memohon di Mahkamah Rayuan Putrajaya untuk mengenepikan hukuman terhadap diri saya tu disebabkan saya rasa saya tak bersalah. Alhamdulillah Mahkamah Rayuan sebulat suara, maknanya hakim, ketiga-tiga hakim itu telah membebaskan dan melepaskan saya sabit kesalahan tersebut. Dan kemudian denda itu dikembalikan dan sekarang saya tengah tunggu nak minta telefon saya balik lah. So bagi saya selagi saya sebagai seorang aktivis masyarakat yang memperjuangkan hak rakyat Malaysia, saya akan lawan sampai mana pun saya kena pergi. Kalau takdirkan saya masuk lokap, saya tetap akan masuk lokap. Inilah kalau kita nak jadi seorang pejuang, kita perlu berani untuk kebenaran, jangan hanya sembang berani kerana benar, takut kerana salah. Kebanyakan orang kita ni banyak sembang saja, tapi sebenarnya tak berani. Kalau setakat nak nasihat saya suruh berhati-hati tu, lebih baik saya balik kampung, saya tanam sayur. Buat apa saya nak buat kerja-kerja yang ada risiko, yang perlu saya ditangkap dan didakwa kerana mengkritik pihak berkuasa ataupun kerajaan. So kalau setakat nak nasihat saya macam tu, simpanlah nasihat hampa tu. Tapi kalau nak kongsikan ilmu bagaimana nak menyelesaikan masalah, itu saya berminat. Tapi setakat nak nasihat jangan berani sangat, tak payah, simpan je dalam peti air tu. So saya bersyukur kerana Mahkamah Rayuan telah membebas dan melepaskan tuduhan yang telah dijatuhkan hukuman kepada diri saya. So alhamdulillah hari ini semangat saya untuk terus berjuang untuk mengangkat isu rakyat dan mengkritik penguatkuasa ataupun kerajaan sekiranya hampa buat tu tak betul.